Abang Boy tak tahulah, bila dah berkecimpung dalam konten true crime ni, Abang Boy akan jumpa kes-kes yang menyakitkan hati tau. Kalau sebelum ni Abang Boy cover kes yang terjadi di Sri Lanka, di mana Siva Laugana dan Vitya telah dijadikan mangsa satu pembunuhan yang sangat-sangat kejam. Polis yang handle kes tu pula dah macam dodol, bukan nak selesaikan kes tu, tetapi diorang pula yang backup penjenayah yang terlibat. Dan sebelum tu pula Abang Boy cover kes yang terjadi di Taiwan tentang adik Pai Saoyen yang telah dikidnap. Wartawan telah mengganggu penyiasatan polis kau-kau punya lah, dan secara tak langsung menjadi penyebab Saoyen telah ditamatkan. Dan kali ni pun sama juga guys. Serius naik tu darah Abang Boy. Rasa macam nak tumbuk je muka minah ni. Tetapi rugilah ada channel kalau Abang Boy bengang seorang-seorang. Doktor cakap kena share ramai-ramai, baru berkat. So kalau korang dah ready untuk bengang bersama-sama, sediakan kudat siap-siap. Let's roll. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada 10 April 2022, operator kecemasan di Illinois menerima beberapa panggilan tentang kemalangan ngeri yang terjadi. Berdasarkan daripada panggilan tu, kemalangan ni melibatkan beberapa orang yang tercedera. Polis pada masa ni ingatkan kemalangan biasa je. Beberapa unit kereta peronda dan juga ambulans telah bergegas ke tempat kejadian. Daripada jauh, polis dapat melihat sebuah kereta yang berjenama Dodge Dart parking dekat tengah-tengah jalan. Kereta tu memang rosak teruk di bahagian bumper. Kawasan tu memang gelap gila guys. Lampu jalan memang tak ada. So anggota polis yang pertama tiba di tempat kejadian tu memasang lampu torchlight. Pada masa ni lah dia perasan macam ada sesuatu tersangkut dekat bumper kereta depan. Bila dia teliti dengan lebih dekat, benda tu adalah kaki orang guys. Berhampiran dengan kereta tu adalah seorang wanita yang berumur 24 tahun yang bernama Stephanie Melgoza. Dia adalah pemandu kereta tu. Menurut Stephanie, dia terus call talian kecemasan selepas terjadinya kemalangan. Menurutnya, dia tengah memandu kereta dan secara tiba-tiba seorang lelaki berlari di hadapan kereta dia. Dan dengan tak sengaja, Stephanie telah melanggar dia. Daripada pemeriksaan awal, walaupun kereta tu barai teruk, tetapi Stephanie ni nampak macam tak menerima kecederaan langsung. Tetapi daripada awal pun polis dah terbau arak dah. Dan daripada percakapan Stephanie pun dah tahu yang dia ni memang tengah mabuk teruk. Tak berapa jauh daripada kereta tu terdapat dua jasad yang tengah terbaring dekat tengah-tengah jalan. Kesan cecair merah memang bersepah lah. Nampak macam jasad mangsa telah diheret sejauh beberapa meter sebelum kereta tu berhenti. Tetapi surprisingly, walaupun kecederaan teruk, kedua-dua mangsa ni masih lagi hidup tau. Pasukan paramedik mencuba sedaya upaya diorang untuk menyelamatkan mangsa. Mangsa adalah Andrea Roswick yang berumur 43 tahun dan juga teman lelakinya yang bernama Paul Prowan yang berumur 55 tahun. Kalau nak bandingkan dengan Stephanie, kecederaan yang dialami mangsa memang teruk gila guys. Especially Paul lah. Kaki yang stuck dekat bumper kereta tu adalah milik dia. Pasangan tu sebenarnya sedang berjalan balik ke rumah selepas melepak dekat sebuah bar berdekatan. Diorang sebenarnya datang naik kereta tau, tetapi disebabkan kepala kedua-dua ni sikit lagi nak sampai ke bulan, diorang berdua decide untuk berjalan balik je. Rumah diorang pun tak adalah jauh sangat, dalam 2 km je daripada bar. Pada malam tu pula agak dingin dan sunyi. So alang-alang bolehlah diorang berjalan balik berpegangan tangan macam awal-awal diorang berdating dulu. Diorang berdua ni bukannya berjalan dekat tengah-tengah jalan tau. Diorang berjalan dekat kaki lima. Tengah diorang berjalan tu, tiba-tiba perempuan gila ni terus hentam daripada belakang. Walaupun selepas melanggar dua-dua orang mangsa yang tak bersalah tu, korang nak tahu tak si Stephanie ni buat apa? Dia masih lagi menyalahkan mangsa yang tiba-tiba meluru ke arah kereta dia. Mangsa lah yang melanggar kereta dia, bukan dilanggar orang. Orang tu langgar kereta dia. Sepanjang polis berada dekat situ pun, si Stephanie ni dilaporkan sangat kurang hajar dengan pegawai polis. Dia mati-mati cakap yang dia tak cukup mabuk untuk melanggar orang. Stephanie claim yang dia hanya minum 3 kelas vodka 40 minit sebelum tu. Tetapi bila polis cek dalam kereta, terdapat 1 botol vodka yang separuh habis. Dalam beg tangan pula, polis temui 1 beg herba pening-pening. Stephanie defend diri dengan mengatakan yang dia tak sentuh pun herba tu. Stephanie dengan bangganya mengatakan yang dia adalah penuntut tahun akhir di Bradley University. Untuk memberikan sedikit konteks kepada korang lah, Bradley University ni sebenarnya universiti swasta. Bukan kaleng-kaleng boleh masuk sini. Memang mahal. Senang cerita, ini
ni adalah plot orang kaya-kaya lah. Stephanie mengatakan yang dia akan tamat pengajian 4 minggu lagi. Dan malam tu sepatutnya adalah malam untuk dia celebrate. Walaupun ada 2 mangsa cedera parah, si Stephanie ni chill gila kan. Dia siap senyum dan buat lawak dengan anggota polis. Apa yang dirisaukan pada masa tu adalah adakah kemalangan ni akan kacau dia punya graduation nanti. Stephanie berkeras yang dia hanya melanggar seorang mangsa je pada masa tu. Dan Stephanie tak percaya yang mangsa pelanggaran tu cedera teruk sangat sebab dia tak drive laju pun. Tetapi keputusan mendapati yang Stephanie ni memandu selaju 65 km sejam. Padahal had laju untuk jalan tu adalah 50 km je. Walaupun dah tahu yang Stephanie ni mabuk, tetapi polis masih lagi nak ikut protokol. So polis decide untuk menjalankan ujian yang dipanggil Field Sobriety Test. Basically ujian ni adalah beberapa exercise yang boleh menentukan sama ada seseorang tu mabuk teruk ataupun tak. Stephanie dengan confident yang mengatakan yang dia akan pass punyalah ujian tu sebab dia tak mabuk pun. Katanya lah. Sebelum ujian tu dijalankan, pegawai tu tanyalah, dalam skala 1 hingga 10, level mana dia punya mabuk tu? Stephanie mengatakan yang dia dalam skala 5. Mabuk tak mabuk macam tu lah, 50-50. Stephanie memberi alasan yang dia kena sentiasa bergerak. Kalau tak lagi teruk dia memang mabuk. Abah beliau. Logik apa dia pakai ni? So anyway, ujian pun dimulakan. Ujian pertama adalah Stephanie perlu lihat lampu torchlight dengan hanya menggunakan mata je. Untuk orang biasa macam kita ni, benda tu senang sangat nak buat. Even kalau abang boy buat sekarang pun, senang-senang je abang boy boleh follow tau. Tapi bila kepala dah sampai ke bulan ni, memang susah gang. Kepala dia akan ikut sekali lampu torchlight tu. Dan dalam ujian kat atas Stephanie ni, memang fail teruk guys. Dah lah fail, dia siap boleh gelak-gelak lagi. Macam benda tu benda lawak. Beberapa kali jugalah dia buat ujian tu, dan setiap kali dia gagal teruk. Ujian kedua pula, Stephanie ni kena berjalan lurus. Semasa dia melangkah, dia kena meletakkan kaki dia di hadapan kaki lagi satu. Kiranya macam kaki depan ni kena bertemu dengan tumit kaki lagi satu. Lebih kurang macam tu lah. Ujian tu pun dia fail. Stephanie susah nak imbangkan badan dia. Dalam test ni pun sama juga. Dia gelak-gelak dan tersenyum macam dalam rancangan Maharaja Lawak. Tibalah pula ujian ketiga, di mana Stephanie diarahkan untuk meniup ke dalam satu alat yang dipanggil breathalyzer. Alat ni sebenarnya boleh mengesan tahap alkohol dalam nafas kita. Selepas Stephanie meniup ke dalam alat ni lah yang dia terkantoi teruk. Mana datangnya 3 gelas weh. Bacaan Stephanie pada masa tu menunjukkan 0.28%. Tahap selamat untuk memandu adalah 0.08%. Itu pun boleh mendatangkan risiko tau. Tapi dalam kes Stephanie ni, bacaan dia 3 kali ganda melebihi had yang dibenarkan. Selepas keluar keputusan tu, Stephanie telah digari dan diletakkan di belakang kereta peronda. Sementara semua ni berlaku, paramedic telah gagal menyelamatkan kedua-dua mangsa. Kecederaan yang dialami Paul memang teruk gila gang. Setiap sendi dia patah. Organ dalaman memang hancur teruk. Itu tak campur lagi kaki kanan Paul yang tersangkut dekat bumper kereta. Berdasarkan daripada siasatan awal, jasad Paul telah diheret sejauh 50 meter disebabkan kaki dia tersangkut. Menurut paramedic, kalau Paul berjaya diselamatkan pun, dia akan mengalami kecederaan kekal seumur hidup dan mungkin lumpuh sepanjang hayat dia. Jasad Andrea pun teruk juga. Ini bukan kes bawa slow-slow punya ni. Tengok sekali pun dah tahu yang Stephanie ni bawa laju gila. Menurut saksi, diorang tak nampak kemalangan tu terjadi kat depan mata diorang. Pada masa tu diorang tengah melepak kat dalam bar. Tiba-tiba je dengar bunyi dentuman yang kuat. Semua yang berada dekat dalam bar keluar untuk membantu. Tetapi Stephanie ni chill je gang. Dia keluar daripada kereta untuk melihat kerosakan kereta dia saja. Selepas tu dia masuk balik kat dalam kereta dan cuba untuk belah daripada tempat kejadian. Tetapi mujurlah telah dihalang oleh beberapa saksi. Walaupun daripada mata kasar nampak yang Stephanie ni tak mengalami kecederaan, polis kena juga follow protokol. Yelah, Stephanie ni terlibat dalam kemalangan maut kot. So benda pertama yang polis kena buat adalah untuk menghantar Stephanie ni ke hospital. Dekat hospital ni lah yang Abu Boy makin menjirap. Kalau korang nak tahulah, dekat US, polis diwajibkan untuk memakai kamera badan. Semua rakaman tu akan dijadikan bahan bukti dekat dalam mahkamah nanti. Yelah, banyak kok kes anggota polis yang tak follow protokol. Ada juga kes keganasan polis terhadap orang awam. So secara tak langsung, memakai kamera badan ni boleh melindungi anggota polis daripada didakwa. Dekat hospital pun, si Stephanie ni langsung tak sedar akan situasi yang tengah berlaku. Pegawai tu inform lah kepada Stephanie yang mangsa yang dilanggar tu dah mati dah. Kau tahu apa Stephanie ni buat? Dia chill je gang. Dia just balas dia tak langgar sesiapa pun. Tak ada orang pun yang mati. Kalau ada yang mati, kenapa dia tak menangis pun? Dia boleh tanya pegawai polis tu pula. Selepas tu Stephanie buat satu benda yang tak boleh brain. Dia menari dan menyanyi lah siut. Korang nak tahu tak lagu apa yang dia nyanyi? Lagu Justin Bieber yang berjudul Intention. Dan nak tahu tak part mana yang dia nyanyi tu? Stephanie nyanyi part chorus. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make her drop dead. You're a killer. Kau adalah pembunuh. Memang betul lah tu. Stephanie memang betul-betul pembunuh pun. Pegawai polis tu bengang geng. Dia cakap, kau faham tak? Kau baru bunuh 2 orang pada malam ni. Stephanie just jawab, ya aku tahu.
Tetapi boleh tak aku pergi sekolah besok? Apa kegila lah Minah ni. Polis tu cakap lah, tak, kau akan masuk penjara pada malam ni selepas bunuh 2 orang. Stephanie jawab balik, kalau tak boleh, aku perlukan phone aku balik. Aku nak message lecturer aku yang aku tak boleh datang kelas esok. Kepala abah beliau lah. Selamba gila weh. 2 orang mati kot. Tapi dia buat chill je. Kalau abang boy jadi polis tu dah kena maki dah. Mujur lah abang boy bukan polis kan. Mencabar iman betul lah Minah ni. Sementara menunggu nurse tu, Stephanie meneruskan menari dan juga menyanyi dekat katil hospital. Tak cukup dengan tu, Stephanie mengatakan yang dia tak sabar nak melawat Las Vegas lepas graduation. Dia dah plan lama dah dengan kawan-kawan dia. By this time, pegawai polis tu dah malas nak layan perangai Stephanie dah. Dia dah bengang. Lagi dilayan, lagilah dia mencabar keimanan. Sepanjang malam, Stephanie minta untuk polis tu berikan phone dia balik. Dia nak post dekat Snapchat kata dia. Benda ni tak sudah-sudah tau. Kejap dia tanya pasal phone, kejap dia tanya pasal kereta dia. Stephanie macam tak sedar yang dia baru lepas bunuh orang. Pada dia tak percaya yang mangsa dah mati. Selama sejam lebih menunggu. Selama itulah si Stephanie ni buat bising tak duduk diam. Stephanie ni even memuji keadaan hospital tu lawa. Dia cakap selepas tamat pelajaran, dia akan apply kerja dekat hospital tu sebagai seorang intern. Tetapi semua benda tu tak gila lagi tau. Bila pegawai polis tu cakap yang Stephanie ni berhadapan dengan dakwaan DUI, Stephanie ni happy gila geng. DUI ni bermaksud driving under the influence, memandu di bawah pengaruh arak ataupun bahan terlarang yang lain. Stephanie mengatakan akhirnya dia dapat menyertai klub DUI. Kawan-kawan dia yang lain semua dah ditangkap di bawah tuduhan ni. So dia nak post berita ni dekat media sosial dia. Dia cakap semua benda tu sambil gelak-gelak tahu tak? Bangga siut. Bangga lepas langgar orang sampai mati. So dipendekkan cerita, Stephanie telah ditahan dan disumbatkan ke dalam sel tahanan pada malam tu. Dia berdepan dengan pertuduhan memandu di bawah pengaruh arak dan 2 pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Kalau dia didapati bersalah, dia bakal dikenakan hukuman penjara maksima selama 28 tahun. Perbicaraan berlangsung pada 28 April 2023, lebih kurang setahun selepas kemalangan yang meranggut nyawa Paul dan juga Andrea. Dan semasa pertuduhan dibaca, Stephanie hanya tunduk dan mengaku bersalah atas semua pertuduhan. Dia mengeluarkan kenyataan yang dia memohon maaf kepada semua yang terlibat dan berjanji takkan mengulangi kesilapan dia. Menurutnya lagi, dia dah tak minum sejak peristiwa tu dan bercadang untuk tak minum arak lagi. Dia langsung tak berniat untuk mencederakan sesiapa pada malam tu. Keluarga kepada mangsa mendesak hakim untuk menjatuhkan hukuman semaksima mungkin, iaitu 28 tahun tanpa peluang untuk diperol. Stephanie telah memusnahkan beberapa keluarga disebabkan sifat pentingkan dirinya sendiri dan langsung tak consider kesusahan orang lain. Disebabkan Stephanie memilih untuk mabuk pada malam tu, 2 keluarga kehilangan orang tersayang. Stephanie telah jatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun untuk setiap pertuduhan memandu di bawah pengaruh arak sehingga menyebabkan kematian, dan 3 tahun untuk setiap pertuduhan memandu secara bahaya. Kalau nak ikutkan 14 tambah 14 jadi 28 tahun lah. Tambah pula 3 tahun dan tambah lagi 3 tahun. So totalnya sepatutnya dia kena penjara adalah 34 tahun. Tetapi tak geng. Setiap hukuman tu perlu dijalankan secara serentak. So basically Stephanie hanya perlu menjalani hukuman penjara selama 14 tahun je. Itu pun boleh diperol geng. So kalau Stephanie berkelakuan baik kat dalam penjara, dia mungkin akan dibebaskan selepas menjalani hukuman penjara selama 11 tahun. Of course family mangsa dan juga masyarakat mengamuk gila lah. Tambah-tambah pula bila video rakaman body cam polis tu tersebar dekat media sosial, masyarakat anggap yang hukuman tu sangat-sangat ringan. Itu satu hal lah. Lagi satu hal yang membuatkan rakyat tak puas hati adalah selepas Stephanie ditangkap pada malam tu, esoknya dia telah dibebaskan dengan wang ikat jamin sebanyak $50,000 je. Hakim membenarkan Stephanie untuk diikat jamin sebab apa guys? Alasannya adalah supaya Stephanie ni dapat menghadiri majlis graduation dia. Ramai yang anggap Stephanie tak layak langsung untuk menerima apa-apa pengiktirafan pun. Dah lah kau bunuh orang, tiba-tiba pula dapat diploma. So disebabkan ini, ramailah yang turun ke jalanan untuk membuat protes. Dan akhirnya pihak universiti bertindak untuk menarik balik ijazah diploma Stephanie dan secara tak langsung menghalangnya untuk hadir ke majlis. Tetapi plot twist tak habis kat situ guys. Semasa Stephanie bebas dalam tempoh ikat jamin sebelum perbicaraan tu, dia sempat lagi berkahwin weh. Siap buat majlis gender reveal lagi. Gambar majlis kahwin dan gender reveal tu telah dipost di media sosial dia. Serius weh, orang mati disebabkan kau kot. Kau boleh hidup happy gila. Post gambar-gambar kau buat majlis kahwin lah, mengandung lah. Dalam pada masa yang sama, keluarga mangsa masih lagi berkabung dengan pembegian Paul dan juga Andrea. Benda tu tak ada common sense tu. Hui jijik sial. Entahlah guys. Obviously orang yang melihat video abang boy ni bukan orang Islam je. Kita yang Muslim ni tahulah benda tu haram. So tak payahlah buat. Tetapi pesanan abang boy kepada yang bukan Muslim, kalau perlu minum pun just be responsible. Don't drink and drive. Jangan buat benda yang kita akan menyesal kemudian hari. Sedapnya sekejap je geng. Sekejap je lah dapat jadi angkasawannya pun. Tetapi kalau you guys decide to drive juga dalam keadaan mabuk macam tu, korang macam main judi tau. Kalau bukan nyawa korang yang melayang, nyawa orang lain pula yang jadi mangsa. Orang tu ada keluarga, ada isteri, ada anak, ada ibu ayah, ada kawan-kawan. So like I said, be responsible dan be awesome. Seperti biasa, abang pun nak dengar pendapat korang pula. Kasih komen dekat bawah.
So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.